dekat nasi lemak dah ada, lampu dia tak buka lagi. Right. Pasar pagi Kuala Kubu. Okay, nasi lemak. Okay, pagi ni kita ada job dekat Bukit Cerokok naik motor. Okay, kita start. Okay, alright. Okay, hari ni kita ada 15 orang dengan Gogo Mondok. Ni area nak masuk Cerokok . Aku pun tak pernah sampai sini. Okay, jadi tak pernah sampai pun. Aku akan tengok map. Okay, dah ada track . Senang kan. Dekat track dia belah sini. Telefon ni dia pening sikit. Jadi bila dia pening, kita buat macam ni. Lepas tu okay, dah buat macam tu, tengok dia jadi. Itulah kalau nak cari map guna phone, kena buat macam ni. Macam ni, macam ni. Lepas tu dia akan okey. Alright. Sebab dia salah tutup, kita displaykan dia bagi 30 saat. Okey. Okey. Alright, maknanya kat sini tak mungkin jalan di depan sikit sebab kat sini semak. Kita tengok jalan dia nanti. Saya serahkan kepada lupa nak kenalkan. Ini guide pertama yang merupakan. Okey, perjalanan bermula. Okey, kita tengok map . Dan mana dia masuk. Tengok macam dah melepasi. Okey. Kat sini ada jalan . Kat situ ada jalan. Ready check. Okey.
Ni dalam masuknya. Boleh tu cek? Okey, terima dari Angah. Mohon tak terima, mohon tak terima. Okey, ni jalan masuk. Sudah. Pokok meranti ya. Tinggi straight pokok meranti. Pokok meranti ni dia keluarkan sejenis dama, gam. Gam untuk kalau zaman dulu dia gam ni untuk buat perahu. Kita bakar balik gam ni. Memang sebab gam ni kuat lah untuk buat perahu. Dulu lah perahu gam parang ke macam-macam gam lah zaman dulu ni. Sekarang ni boleh guna juga untuk buat parang kuat. Okey, kita tak jauh dah. Nampak dalam map ada sungai. Kita dah dengar bunyi air sungai. Silap aku ni sungai Selangor. Tak silap aku. Sungai Selangor. Alright. Lebih kurang dalam setengah jam perjalanan kita dah sampai sungai Selangor. Okey ni dia bukan macam hulu lah, hulu Sungai Selangor. Kita menuju ke sana jalan ni nampak clear jalan sana. Okey. Jalan dia mula memacak Alright. Ini tong peninggalan peninggalan British. Dah apa benda dia cari dekat sini. Tong ni. Tengok. Ini macam ni macam tayar kereta api Tengok. Kat sekeliling ni aku pun tak tahu apa yang dia angkut. Mungkin lah. Kita baru lepas sungai. Alright, baru lepas sungai. Rehat jap Assalamualaikum. Hari ni kita ke Bukit Ceroko. Rehat jap. Ada 3 orang line up pergi tandas. Jadi tunggu kat sini Ni sejenis coral. Coral yang berada di atas gunung. Nama dia? Kalau kita tengok daripada kontur dia di sini dia akan terus pacak terus pacak ke atas. Jalan dia terpacak ke atas. Okey. Kita dalam beberapa. Okey. Alhamdulillah kita dah tiba checkpoint 1. Nama checkpoint? Checkpoint 1. Nama checkpoint. Kita bagi nama. Kena bagi nama. Tak ada nama bang. Kita bagi nama. Nama checkpoint. Checkpoint PPG. Tanya Cangkul. Alah. Checkpoint ni ada nama ke? Checkpoint dia ada nama. Okey, nama apa? Ada nama. Yelah, nama dia apa? Ada nama. Tak, Dia ada nama. Okey, sekian. Kalau tak ada.
Tengah dia orang nak ambil gambar. Jangan tahu duduk. Pusing duduk badan. Okay. Careful belakang tak ada Duduk dekat tempat yang center. Jangan balancekan badan. Alhamdulillah. Kita dah sampai puncak. Puncak Coreko. Nampak tu? Rokok tak habis. Aduh. Rokok pun tak habis. Lupa habis pun laju. Kak okey tak? Ada pening lagi? Tak, okey. Tak ada. Pening. Okey. Tak ada pening. Tak ada. Tipu lah tadi tu kat bawah. Kat bawah tu sebab jalannya ni. Nak lihat dulu. Tak boleh, tak ada gelar. Benda bagi gelar. Okey. Sekarang kita dah nak balik ah. Daripada Bukit Coreko. Bukit Coreko tinggi dia lebih kurang dalam 1106. Dia lagi tinggi daripada Bukit Kutu. Dan mempunyai berut Berut dia biasa je. Okey. Kita pulang. Hari nak hujan mendung. Alhamdulillah. Kita dah sampai Sungai Selangor. Sungai Selangor Hari pun dah mula hujan. Hari dah mula hujan. Apa yang akan Jadi turun dulu, tak boleh nak merendam. yang depan akan turun. Terima. Okey. Time kita orang turun. Hujan makin lebat Ada lagi dalam 5 minit nak sampai atas. Kita lebat hujan turun. Ya alhamdulillah, selamatlah. Alhamdulillah. Kita dah sampai. Sudah sampai. Dan keluar. Okey. Akhirnya adik ni berjaya. Oh mak jatuh. Siap sikit kat kamera. Alhamdulillah. Tengok payung dia tu. Sampai. Tengok pusing hadap payung. Tengok payung aku dah terbuka. Oh. Satu payung dia orang berteduh. Dengar kata abang tak Bukan, payung. bukan kena dia. Jangan kata abang tak payung Minyak dagu ni. Macam minyak dagu. Minyak dagu. Tak apa.